Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati ibu-ibu, akak-akak semua, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat hadir ke kelas pada pagi ini. Tak lupa ada ayahanda kita seorang saja mewakili kaum muslimin. Apapun, sebelum kita mulakan kelas, kita menadah tangan kehadirat Allah supaya dilapangkan dada kita, diterangkan hati kita supaya mudah masuk ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Walhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi ini kita teruskan dengan kuliah daripada kitab Riyadhus Shalihin. Masih lagi bicarakan tentang bab menghantarkan dan memberikan wasiat kepada sahabat ketika berpisah. Hari ini saya tidak ambil masa panjang lah, sebab tadi pun saya di hospital. Di hospital check up, medical check up setiap 3 bulan. Ambil darah tadi, ambil darah, ambil BP, berat badan. Lepas tu kemudian datang sini. Tak sempat jumpa doktor lagi lah. Sebab tu nak balik cepat sebab nak jumpa doktor pula. Doktor lepas Zuhur tak ada dah, doktor lepas Zuhur. Jadi saya beritahu Kak Ma tadi, InsyaAllah pukul 10.30 kita habis lah. 9.30 sampai 10.30. Siapa sakit sini kat lengan? Semua sakit. Sakit itu menggugurkan dosa. Okey, jap. Tadi pun saya kan dia ambil darah kan, dia injek kan. Siapa nurse ni? Nurse. Ada nurse? Lain lah, nurse tu buat pandai lah. Biasa kalau nurse lelaki buat, aduhai, hari ni dia buat sakit sikit je. Taklah sakit. Biasa sakitnya. Dia tarik pun sakit. Ni dia tarik pun tak sedar. Dah habis dah? Dah. Hospital Pusrawi. Jadi alhamdulillah. Jarum cocok kita tu gugur dosa dah. Sakit sebab jarum. Jadi siapa-siapa yang tak sakit rugi lah. Ya. Sakit sikit gugur dosa sikit. Kalau sakit banyak gugur dosa banyak. So biarlah sakit banyak. Doktor buat sakit-sakit, cakap itu kan. Nurse buat sakit-sakit nurse. Kalau boleh masuk tu rodak sana, rodak sini kan. Ada nurse yang tidak terlatih macam itulah. Dia masuk dah tak jumpa cari urat, dia pusing sana, pusing ni. Sakitlah. Bukan kata baby, kita pun sakit kan. Jadi alhamdulillah. Pada hari ini kita akan masuk muka surat 502. Kitab saya lah 502, iaitu bab topik menghantarkan dan memberikan wasiat kepada sahabat ketika berpisah serta lainnya, dan mendoakannya dan juga meminta doa daripadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini kita faham lah maksudnya kan? Kita faham bila kita nak hantar orang ataupun orang hantar kita,
Dia kata apa? Sunat kita beri pesan, wasiat tu pesan. Sebab musafir kan jauh. Musafir ni pergi haji, pergi umrah, pergi luar negara, pergi ke Milan, pergi ke Itali, pergi ke Rom, pergi ke Turki, jauh, tempat jauh. So perjalanan juga mencabar, naik flight, ada halangan, ribut, ada burung masuk dalam kipas, semua kan. Jadi kena berikan wasiat. Kalau aku tak balik selama-lamanya, kau tolong jaga anak-anakku, tolong tengok-tengok ke anakku, dan tengok suami aku sekali lah. Sudah. Itu wasiat. Wasiat tu pesan. Bahasa Arab panggil wasiat, bahasa Melayu pesan. Berpesan-pesanan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Watawasau tu wasiat lah. Berpesan-pesanan, berwasiat-wasiatan. Jadi wasiat tu pesan. Nak jalan jauh ni, anak kita bukan pergi jauh pun. Katalah pergi ke Terengganu je pun, bawa kereta elok-elok. Kalau ngantuk berhenti. Jangan buat laju-laju. Duduk lane kiri. Kalau nak potong, bagi dia potong. Jangan berlumba-lumba. Itu wasiat lah, pesan-pesan. Bukan pergi luar negara pun, dalam negara je pun. Anak kita nak keluar pergi kerja naik motor, bawa motor elok-elok, gitu kan. Pesan dia, bawa motor elok-elok. Sebab motor ni risikonya tinggi untuk kemalangan jalan raya. Dia dihimpit ke, dia menghimpit, dia tetap jatuh. Dia dilanggar ke, dia melanggar, dia tetap jatuh. Bawa motor elok-elok. Itu wasiat lah. Bukan kena ada sekeping kertas, ada lawyer sebelah kan. Buat wasiat tu lain. Itu wasiat harta, kena ada lawyer. Allah berfirman, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Dan Ibrahim wa wassa, walaupun dia tak wa wassa tu, dan berpesan, berwasiat. Nabi Ibrahim satu ucapan kepada anak-anaknya. Bani tu anak-anak dia. Siapa anak Nabi Ibrahim? Ismail dan Ishaq. Wa Yaqub. Yaqub tu siapa? Iyalah, dengan Ibrahim dia macam mana? Yaqub bapa Nabi Yusuf. Jauh dia pergi kan? Bagus akak ni. Bagi nampak jauh, bagus. Dia jampak ke depan, nampak. Saya tanya satu soalan. Yaqub dengan Nabi Ibrahim jadi macam mana? Dia kata bapa Yusuf. Betul soalan tu. Betul, tak salah. Betul lah. Bapa dia Yusuf. Mana pergi jauh dah pergi dah. Apa kaitan Nabi Yaqub dengan Nabi Ibrahim? Sudah. Cucu. Sebab Ishak, Yaqub, Yusuf, gitulah dia punya keturunannya. Cuculah. Jadi sempatlah kot Nabi Ibrahim main dengan cucunya. Sebab disebutlah ni, Nabi Ibrahim berpesan kepada anak-anaknya dan juga Yaqub. Sebab Yaqub tak dikira anak, cucu. Dia sebut nama Yaqub, wa Yaqub. Macam perempuan lah, sempat tak dengan cucu? Sempat. Pesan tak ke cucu? Pesan apa? Macam-macam. Macam-macam. Tak tahu pesan apa? Macam-macam. Macam-macam. Kita lupa dah pesan apa kat dia kan. Biasanya banyak pesan kepada anak cucu siapa? Nenek. Bukan atuk kan. Atuk buat naik motor je. Raung. Sama dengan ayah juga. Ayah mana ada pesan kat anak-anak? Yang pesan siapa? Mak pesan. Gini, pergi sekolah, dengar pergi sekolah, jangan kotorkan baju, letih mak nak basuh baju ni. Kau ni main macam tapak kaki orang kat baju kau ni. Punyalah kola, ya Allah, keruhnya kola. Dia mau bebel kan. Makan tu biar elok, makan, cari makanan yang sesuai. Ni makan kondok lah, sosis lah, biar makan nasi lemak apa semua kan. Air jangan beli kat kantin tu. Ni air kat rumah, minum air ni. Dia membebel kan. Lah kali kasut tu, kali elok kasut tu.
Besok pakai kasut ni sama juga. Jangan main kotor-kotor sangat kasut tu. Okey, ayah mau bawa pergi sekolah. Ayah pesan apa? Ingat pesanan mak tadi ya. Senang kerja ayah. So yang banyak pesan ialah mak dengan opah dengan nenek. Tapi Nabi Ibrahim dia ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin pada keluarga. Betul, laki-laki lah pesan. Nabi Ibrahim pesan kepada anak-anaknya dan juga Nabi Yaqub, iaitu cucunya. Ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Agama apa? Islam. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Maka na Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima. Tuhan kata apa? Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, tapi dia orang Islam. Hanifan muslima, orang Islam. Betul, orang-orang Yahudi dia claim bahawa Palestin itu tanah dia sebab daripada tok nenek dia. Siapa tu nenek dia? Keturunan apa? Dia kata Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu ada haikal bawah tu. Bawah apa? Bawah Masjidil Aqsa. Bawah kompleks Masjidil Aqsa itu ada haikal Ismail. Lepas tu mereka cuba cari haikal, mereka nak robohkan Masjidil Aqsa, nak bina balik haikal Nabi Ismail. Haikal tu kalau terjemah dalam bahasa Melayu dia panggil kuil. Padahal bukan kuil pun. Dia panggil kuil. Dia nak buat balik kuil tu. Itu klaim daripada orang-orang Yahudi. Allah Ta'ala kata maka na Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyya. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Semua nabi-nabi adalah Muslim. Tak ada Yahudi, tak ada Nasrani. Cuma mereka kabilahnya berbeza. Ni Bani Israel, ni Bani Arab, tu je. Dia tak ada. Semua agama Islam saja. Tak ada agama lain, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Sebab tu tak betul lah orang-orang Yahudi dia reka cerita bahawa mereka adalah daripada Nabi Yaqub, Nabi Sulaiman, Nabi Musa dulu, dan tempat mereka ialah Palestin. Nabi Musa pun Islam, cuma dia diutus kepada Bani Israel. Bani Israel itu ada dua, Yahudi dan Nasrani. Lepas mereka dihambat oleh Firaun, lalu mereka pergi ke Palestin. Bukan Palestin masa itu negara kosong, tak ada orang. Palestin sudah ada satu bangsa duduk di situ. Namanya lah kabilah ataupun bani ataupun bangsa Kan'an. Kan'an, Kaf, Nun, Ain, Alif, Nun, Kan'an. Itulah bangsa yang asal duduk di Palestin. Bukan sebab lain, bukan sebab Yahudi dulu. Sebelum Yahudi dah ada lah orang asal Palestin. Jadi mereka claim bahawa Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Palestin adalah tempat khusus untuk penganut agama Yahudi, dan kononnya umat Islam tak ada hak ke atasnya kerana mereka bukan pewaris Nabi Bani Israel. Dia punya claim dia. Mereka kata mereka bangga dengan pemerintahan Nabi Sulaiman di Palestin. Memang Nabi Sulaiman dia memerintah Palestin, dia memerintah dunia. Nabi Sulaiman ni satu dunia dia memerintah kerajaan dia. Sebab tu nak pusing dunia, Tuhan bagi dia kemudahan menaiki Firefly ke, batik ke, ataupun Air Asia. Nak round dunia, Nabi Sulaiman guna apa? Angin. Sebab apa guna angin? Sebab nak cepat sampai jauh sangat. Guna angin senang. Kemudian barulah diperturunkan ilmu tu kepada Piramli, Zamzam Al-Lakazam. Aduh, macam-macam cerita kan. Naik tikar, pandai terbang.
Tak betul tu, ya. Bukan ilmu Nabi Sulaiman tu. Itu filem saja. Jadi mereka nak teruskan legasi Nabi mereka, konon Nabi Daud dan Nabi Sulaiman tu merintah Palestin, sebab ibu pejabat ataupun pusat pentadbiran Nabi Sulaiman di Palestin. Ni yang Palestin lah sekarang dikongkok oleh Yahudi. Puteri Balqis tu daripada Sabak ke mana? Yaman. Jauh tu Yaman. Nabi Sulaiman berpusat di Palestin. Jadi sebab tu hari-hari mereka akan tinjau tapak Haikal tu. Mereka nak buat tapak Haikal Sulaiman tu balik macam asal. Padahal Quran kata apa? Semua Nabi, semua Rasul adalah beragama Islam. Bukan Yahudi, bukan Nasrani, termasuk Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Nabi Musa dan pengikutnya, hak ikut Nabi Musa. Bani Israel jahat, Bani Israel ni. Dia Bani Israel. Sekarang ni Zionis lah, lagi kejam Zionis. Sekarang dia tak ada Israel dah, dia panggil Israel dengan Isbiul. Israel. So Nabi Musa dengan pengikutnya Islam. Hak ikut dia tu. Bani Israel tak nak ikut. Bila Nabi Musa nak bawa Bani Israel pergi perang dengan bangsa Kan'an yang sudah ada di Palestin, apa dia kata? Kata Bani Israel kepada Nabi Musa, "Izhab wa rabbuka faqatila." Dia kata, Musa, mu pergilah berperang dengan Tuhanmu lawan bangsa Kan'an. "Inna huna qa'idun." Kami nak duduk-duduk santai-santai kat sini je. Nak perang, pergi perang. Dia tak nak pergi perang. Allah hukum dia sesat di satu padang pasir selama 40 tahun. Nabi Musa pernah berdoa, "Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin." Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kesabaran. Nak pimpin Bani Israel ni bukan senang. Wa tawaffana muslimin, dan matikanlah kami sebagai orang Islam. Itu doa Nabi Musa bersama dengan pengikut-pengikutnya. Ada pengikutnya setia. Dia kata Nabi Isa pun Bani Israel juga. Sebenarnya tidak. Nabi Isa ni Nabi Islam, orang Islam, dan pengikut-pengikutnya setia dengannya pun Islam juga. Kata Nabi Isa kata apa dalam Quran? "Washhad bi anna muslimun." Wahai Tuhan, bersaksilah bahawa sesungguhnya kami ni, itu Nabi Isa dan pengikut-pengikut setia, muslimun, kami orang Islam. Dia nak klaim macam mana? Yahudi nak klaim kita ikut Quran. Tuan-tuan dirahmati Allah. Malah pada zaman Nabi Daud, pada zaman Nabi Isa, orang-orang Bani Israel, orang-orang yang kafir tu, dia dilaknat oleh Nabi Daud. Nabi Daud dilaknat. Nabi Daud melaknat Bani Israel. Quran kata apa? "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun." Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil, dilaknat orang-orang yang kafir di kalangan Bani Israel. So orang kafir ada dua, orang Bani Israel ada dua. Bani Israel ada dua golongan. Satu yang kafir dengan ajaran Nabi-Nabi, yang kedua ialah Bani Israel yang ikut ajaran Nabi-Nabi. Yang ikut tu masih Islam lah. Macam mana dilaknat? Ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dilaknat oleh Nabi Daud dan juga Nabi Isa. Dilaknat, dikutuk. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun, disebabkan mereka ini buat kederhakaan dan mereka ni melampaui batas. Semalam saya bincang dengan seorang orang lama lah. Apa kesamaan kita dengan khinzir? Jauh pergi, benda nak pergi kan. Tiba-tiba masuk topik khinzir dah. Apa kesamaan kita dengan khinzir? Buah pinggang kita sama tak dengan khinzir? Boleh masuk tak? Jantung kita boleh masuk tak? Organ-organ kita boleh masuk tak?
daripada ambil kat khinzir bubuh kat manusia. Kenapa banyak khinzir yang boleh guna pakai dalam bidang medik? Kenapa tak ambil gajah ke, seladang ke, rusa ke, kuda ke, unta ke? Pasal apa? Orang buat kajian lah. Orang buat kajian. Banyak produk khinzir yang sesuai dengan manusia. DNA-nya sama. Tuan-tuan tak nak kaji? Tak pernah kan? Tuan-tuan asyik marah. Kenapa nak khinzir? Kenapa jantung khinzir? Kenapa buah pinggang khinzir? Kenapa ambil khinzir? Orang buat kajian. Bukan saya saja ambil tu, buat kajian. Untuk perubatan sama. Kenapa? Cuma hidung tak sama. Tu je lah. Sebab orang kata sama. Kenapa sama? DNA-nya sama. Sebab asalnya dia ni adalah satu binatang yang dulu dia ni adalah orang yang pernah dilaknat. Jadi khizir, jadi beruk, jadi kera. DNA sama. Kera beruk dengan khinzir, DNA sama dengan manusia. Sebab mereka dulu manusia tapi dilaknat, jadilah kira datang, jadilah khanazir. Jadi khanazir tu khinzir, kira datang tu kita kera. Betul. Dia nak beritahunya salah satu itulah, kita tak tahu macam dilaknat. Dilaknat jadi apa? Apa yang manusia? Dahsyat. Pagi-pagi dah kena dah macam mana ni dah. Sebutlah lapis-lapis kat mak macam vavi, ya. Vavi. Orang kalau kita sebut kau ni macam kuda, macam ayam, lembap, macam siput, orang tak marah. Kau ni macam babi, marah. Marah. Sebab dah Najib Muralasoh kan. Kita tak tahu. Kan orang kutuk, orang laknat ni mesti dengan something. Aku laknat, aku sumpah kau jadi peti ais. Kau okey sikit kan. Jadi Ferrari ke, banglo 2 tingkat ke. Ni sumpah, laknat, sumpah jadi babi, jadi khinzir. Ya, geram sangat So jadi nak bagi tahunya zaman Nabi Daud sudah ada Bani Israel yang kafir, sudah ada pun kekufuran mereka. Nak claim buat apa? Dan mereka tak ada hak untuk menjadi pewaris Nabi Daud di Palestin. Memang Nabi Daud kerajaannya di Palestin, Nabi Sulaiman di Palestin, tapi mereka tak ada hak nak jadi waris sebab mereka kufur. Mereka bangsa yang dilaknat dalam Al-Quran. Sebab tu dalam suratul Fatihah, Siratal ladzina an'amta alaihim, kita minta jalan yang benar. Jalan macam mana? Jalan orang-orang yang telah dikurniakan nikmat. Yang kau kurniakan nikmat wahai Allah ke atas mereka. Siapa? Nabi-nabi, rasul-rasul. Jalan tu kita nak. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan-jalan yang dilalui oleh orang-orang yang kau murkai. Siapa orang yang Tuhan murkai? Yahudi. Waladhdallin, dan orang-orang yang telah sesat. Siapa orang yang telah sesat? Nasrani. Kita nak pilih jalan Nabi-Nabi Rasul, sebab semua Nabi-Nabi Rasul Muslim. Tapi kita tak nak jalan orang Yahudi yang dimurkai dan jalan orang Nasrani yang sesat. Maknanya Tuhan pun murka, dilaknat, dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok Nabi Sulaiman, Raja Sulaiman, Nabi bertaraf raja. Bagi Raja Sulaiman ataupun Nabi Sulaiman, semua ditakuti, semua akan tunduk. Lepas tu bila masuk hutan, kita bagi salam kat Nabi Sulaiman. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Cakap kuat-kuat. Siapa yang akan tunduk? Binatang akan tunduk. Lagi jin-jin akan tunduk. Terutamanya jin. Sebab dalam hutan banyak jin. Dalam hutan banyak jin. Tempat dia. Jadi pandai-pandai bila masuk hutan, tempat-tempat semak, kita rasa agak-agak belukar kan. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Jin akan tak kacau kita. Sebab kita dah sebut nama Sulaiman, dia takut. Dengar Sulaiman takut dah.
Mereka pernah jadi hamba abdi zaman Nabi Sulaiman. Jin termasuk jin ifrit. Masuk hutan baca salamun ala nuhin fil alamin. Bagi salam kat Nabi Nuh. Binatang akan tunduk. Sebab Nabi Nuh selamatkan binatang-binatang dalam kapal dia. Semua sepasang. Jadi masuk hutan tempat apa? Gajah, rimau, singa, ular, semua tunduk. Tunduk nanti mereka tak usik. Yang ketiga, salamun ala Ilyas fil alamin. Kata guru saya, bagi salam kat Nabi Ilyas. Sebab Nabi Ilyas ni ialah Nabi yang amat tahu tentang pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan. So tumbuh-tumbuhan pokok-pokok, dia tak usik kita, dia tak kacau kita, dia akan bantu kita pula kalau kita sesat. Ni pokok-pokok, Masya-Allah. So ada adab masuk hutan. So panggil Raja Sulaiman. Orang putih kata apa? Solomon. Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ini pesanan daripada Nabi Sulaiman kepada Puteri Balqis. Dalam surat, Nabi Sulaiman hantar Ratu Sabak, Ratu Balqis, Ratu Sabak tu. Sebab Sabak masa tu diperintah oleh seorang perempuan dipanggil Ratu. Macam Ratu Lebah. Lebah ni siapa big boss dia? Ratu lah, kan? Queen Ratu Lebah. So semua pekerja-pekerja akan taat kepada, dia akan jaga Ratu Lebah tu. Okey. Nabi Sulaiman di Palestin hantar surat kepada Ratu Balqis di Sabak. Siapa yang hantar surat tu? Burung apa? Burung Hud ke Hud? Dalam surat tersebut, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu bismillahirrahmanirrahim ni Al-Quran. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim Al-Quran tu. Sebab ada dalam Quran. Allah ta'alu alayya. Jangan over aku, jangan over daripada aku, kata Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Jangan nak kata apa? Jangan melangkahku, jangan lebih. Kena ikutlah. Waktu ni muslimin, datanglah kepada aku sebagai orang Islam. Nabi Sulaiman arahkan Puteri Balqis bersama dengan pengikutnya mai sini sebagai orang Islam. Maknanya Nabi Sulaiman orang Islam. Waktu ni muslimin. So mereka telah declare. So umat Islam, orang Islam sepatutnya mewarisi Palestin. Yahudi tidak ada hak seinci pun di atas tanah Palestin dan Aqsa, kerana mereka bukanlah pewaris benar kepada nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu kita. Dia tak ada negara, dia pendatang tanpa izin. Tambah lagi. Allahu Akbar. Sebab Gaza nanti barat je Palestin punya. Gaza nanti barat je ada sekarang ni. Mereka hancurkan Gaza sebab belajarlah pada tahun 2023 apa yang berlaku. 2023 Oktober juga. Masa hari ni berapa tahun lagi kan? 24, 25, 2 tahun. Hari panggil apa dia? Hari cuti mereka sekarang ni, hari perayaan. Masa itulah serangan daripada Gaza. Tebing barat tak hantar serangan, Gaza yang hantar serangan. Tapi dapat ditangkis oleh Dom. Aduh ya, sakit. Dom. Menangkis semua drone-drone daripada Gaza. Lepas tu mereka hancurkan Gaza, bukan tebing barat. Tebing barat tak hantar serangan 2 tahun lepas. Betul mereka serang Gaza. Tak ada apa dah, padan jarak, padan terkuku. Kalau kita bahasa Melayu lah tuan-tuan, mereka memang tak ada negara pun. Orang Yahudi tak ada negara. Selepas kewafatan Nabi Isa, Bani Israel menetap merata-rata. Zaman Nabi dulu ada kat Madinah 3 etnik. Yahudi Bani Qanuqa, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah.
Ni cerita bab Yahudi dah. Kita lupa sekejap ni, ya. Sebab dia cerita bab Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, dan mereka ni fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim pesan kepada anak-anaknya termasuk Nabi Yaqub, jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Bukan Yahudi, bukan Nasrani. So Nabi Yaqub Islam, Nabi Ishaq Islam, Nabi Ibrahim Islam, Nabi Ismail Islam. Bukan Yahudi, bukan. Yahudi tak ada negara. Zaman Nabi dulu dia ada 3 etnik di kota Madinah. Okey. Bila Nabi pergi perang Badar, dalam peperangan Badar, siapa menang? Okey, tentera Nazi kah ataupun tentera Amerika yang menang dalam peperangan Badar? Jerman ke Amerika menang? Islam. Saya ingat tak tahu. Ingat ke Sarjan Vic Moro, ya? Lama haji lah, Sarjan Vic Moro, ya? Combat. Kerjanya Amerika lawan Jerman je, ya? Jadi dalam perang Badar, Islam dapat kemenangan bergaya dipanggil. Sebab 313 orang lawan 1000 orang, menang Islam, dibunuh 70 orang musyrikin Mekah dan ditawan 70 orang musyrikin Mekah. Tawan, bawa balik ke Madinah. Lalu Nabi pergi ke pasar Yahudi, Bani Qainuqa. Nabi kata apa? Wahai orang-orang Yahudi, Nabi buat announcement. Masuklah kamu ke dalam Islam dan janganlah menimpa kamu apa yang telah menimpa orang-orang musyrikin Mekah dalam perang Badar. Sebab kita menang, kita bagilah sikit, cuit sikit, bagi warning sikit. Nabi tahu dah orang Yahudi, Nabi tahu dah perangai orang Yahudi, Nabi tahu dah. Jangan action. Masuk Islam. Nabi bagi warning, masuk Islam. Agar tidak menimpa kamu apa yang telah menimpa orang-orang musyrikin dalam perang Badar. Ni Nabi buat announcement tak takut. Nabi buat announcement di pasar Bani Qainuqa. Itu pasar orang Yahudi, Bani Qainuqa. Yahudi ada 3 etnik, kampung berbeza-beza. Nabi pergi Bani Qainuqa dulu. Apa kata Bani Qainuqa? Yahudi kata apa? Dia melawan. Dia menyampuk. Dia kata apa? Dia kata, wahai Muhammad, kamu bolehlah kalahkan orang-orang Quraisy, musyrikin Mekah tu, boleh ya. Sebab mereka adalah orang tak erti perang. Tapi kalau kamu perangi kami, kamu akan tahu siapa kami. Kami adalah bangsa yang pandai perang. Dia jawab. Padahal Nabi itu presiden di Madinah. Maka pada satu hari, di pasar Bani Qainuqa ada seorang muslimah nak pergi membeli belah. Boleh je pergi pasar, kita pergi makan, kita pergi kedai Cina lah, nak pergi beli belah kan, nak beli apa, gandum ke, telur ke, bukan beli kek, beli barang-barang dapur. Maisarah dah guna semua dah? RM1 tu dah guna dah? Belum. RM5 lagi. Dia sampai akhir tahun ni kan? Saya pun tak guna lagi ni. Beli. Contoh nak pergi beli belah ni. Orang Yahudi perangannya kuat je. Dia pijak pakaian perempuan muslimah tu sampai terdedah aurat, terlondeh aurat. Sekarang dia buat kat orang, sukarelawan, Fortila. So menjeritlah perempuan muslimah tu. Tiba-tiba ada seorang laki-laki muslim yang lalu, maka dia pertahankan muslimah tersebut, dia bunuh Yahudi tu yang pijak kain tu. Datang pula Yahudi gangster, dia bunuh lelaki muslim tu. Maka berlaku pertumpahan darah. Siapa yang mulakan dulu? Yahudi. Maka Nabi pengkepung perkampungan Yahudi Bani Qainuqa itu. Kepung selama 15 malam, kepung. Dan akhirnya mereka surrender. Jahat mereka ni, surrender. Dah habis makanan, habis minuman, surrender lah, kena kepung. Kenapa 15 hari 15 malam? Sebab ada lagi bekalan air, bekalan makanan. Dah habis. Kesian orang Gaza kan? Dah habis, kena kepung. Gaza tu dia punya tembok sepanjang Gaza, tuan-tuan. Gaza dipanggil penjara terbesar di dunia. Yang adanya adalah laut dengan pintu Rafah je. Pintu Rafah menghubungkan dia dengan Mesir. Kalau tutup pintu Rafah, habis. Pintu laluan yang ada ialah laut je. Itu sebab bantuan kemanusiaan, dia dah tangkut laut. Itu pun kena pintas oleh kapal-kapal
komando Israel. Okey. Mana tadi? Lupa dah. Dikepung. Akhirnya dah tak larat dah nak bertahan, Nabi halau keluar daripada kota Madinah. Semua kena keluar. Tak ada. Di Madinah tak ada. Tinggal dua lagi etnik Yahudi. Yahudi Bani Nadir dengan Quraizah. Kau dah kena halau. Nabi faham Yahudi ni jangan bagi muka. Kemudian tak lama lepas tu Bani Nadir pula buat hal. Dia ajak Nabi berdebat dengan ulama-ulama dia lah. Kalau ulama-ulama kami kalah, kami akan masuk Islam. Maka Nabi sanggup. Dalam perdebatan, kita menang. Oh, Islam menang, Nabi menang. Tak masuk Islam. Itu sebab tuan-tuan tengok dalam surah Al-Kahfi kan, wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad tentang apa? Mereka tu Bani Israel lah, Yahudi. Bertanya tentang Zulkarnain contohnya. Siapa Zulkarnain? Nabi jawab, Zulkarnain gini-gini ni. Betul. Tak nak masuk Islam. Mereka bertanya tentang Ashabul Kahfi, yang 7 orang tu siapa? Berapa orang semua? Nabi jawab betul. Ada seekor anjing lagi. Betul. Mereka tak nak masuk Islam. Akhirnya, tak apa lagi. Mereka jemput Nabi pula pergi perkampungan mereka. Jemput Nabi, niat nak bunuh Nabi. Dia letak batu besar atas tempat Nabi nak masuk tu. Kalau Nabi lalu, mereka akan tolak batu besar nak bunuh Nabi. Nabi dapat tahu siapa beritahu Nabi? ChatGPT. Jibril. Pandai pun, Allah. Untunglah ceramah depan hello. Untung ceramah depan orang tua-tua ni faham, boleh jawab dengan betul. Jibril. Hello. Jibril yang bagi tahu Nabi. Maka Nabi pun kepung 3 hari je. Bani Nadir ni 3 hari. Hello. Bateri. Oh, ada bateri lebih. Saya buat sendiri. Macam nak buka? Ni. Ini tak kuat pada semalam hutan. Ya ke? Energizer tak ada. Hello. Betul. Tadi merah, ni hijau. Oh, betul bateri lemah, weak. Lalu? Bukan hello, lalu. Nyapuk juga Lalu mereka dah habis dah 3 hari kena kepung. Mereka kata, wahai Muhammad, halaulah kami, jangan bunuh kami, halaulah kami macam Bani Qainuqa dulu. Boleh? Tak ada masalah. Disebabkan mereka nak bunuh Nabi, tuan-tuan, Nabi bagi denda sikit. Kamu semua kami tak bunuh, keluar dari kota Mekah. Barang-barang kamu boleh bawa ialah. Tapi barang-barang kamu hanya muatan seekor unta saja. Boleh muatan seekor unta je nak bawa. Nabi denda dia. Akhirnya mereka aku keluar. Jangan bagi muka pada Yahudi. Tinggal satu lagi etnik Yahudi di Madinah Al-Munawwarah. Yahudi apa? Quraizah. Bukan Quraizan, Quraizah. Lalu Quraizah ni buat apa? Dia berpakat pula dengan musyrikin Mekah dalam perang Khandaq. Tinggal dia je. Jadi orang musyrik Mekah nak serang Madinah tak boleh sebab ada Khandaq. Khandaq tu apa? Parit tu kuda kalau lompat tak lepas, masuk lubang. Masuk lubang, parit tu kalau kuda nak keluar balik tak boleh, dalam. Dia ada SOP dia, berapa ukuran. Jadi macam mana buat ni? Mereka berhubung, berkomunikasi dengan Yahudi dalam kota Madinah. Itu Bani Quraizah yang tinggal. Yahudi Bani Quraizah setuju, membantu dan semangat nak serang daripada dalam. Tapi datang dulu ribut yang kuat melanda musyrikin Mekah di luar Madinah. Akhirnya berterbangan kemah-kemah mereka, masuk debu-debu dalam mata-mata mereka. Mereka pun lari bertempiaran.
Habis lah. Perang. Nabi dengan sahabat pun baliklah ke rumah masing-masing. Dalam perjalanan nak balik ke rumah masing-masing, datang Jibril. Wahai Muhammad, perang dah habis ke? Ya, dah habis. Belum, kata Jibril. Apa yang belumnya? Sebab kamu kena pergi kepung dulu orang-orang Bani Quraizah Yahudi. Sebab mereka ada bersekongkol nak serang kamu dari dalam dengan musyrikin Mekah. Nabi patah balik semula lagi perkampungan Yahudi Bani Quraizah. Selama 25 hari Nabi kepung. Paling lama 25 hari kepung. Akhirnya habis makanan-makanan dan minum, mereka surrender keluar. Wahai Muhammad, kami tak nak hukuman kamu, kami nak hukuman kami. Kami tak nak kamu jadi hakim, kami nak orang kami jadi hakim. Nabi kata boleh. Kamu nak siapa jadi hakim untuk menjatuhkan hukuman ke atas kamu, ikut undang-undang kamu? Kami nak orang kami, Sa'ad bin Mu'az namanya. Sa'ad bin Mu'az tu memang asal orang sana, tapi dia dah masuk Islam. Dalam peperangan Khandaq tidak ada serang menyerang, melainkan panah mana aja. Sebab jauh, panah mana, salah satu panah kena pada Sa'ad bin Mu'az. Dia cedera parah, tapi dia gagahkan diri jadi hakim. Dia gagahkan dirinya. Maka dia pun jadi hakim. Dia kata apa? Ikut undang-undang kami, tentera-tentera semua dibunuh. Selain tentera ditawan, harta-harta dirampas. Maka Nabi kata apa? Hukuman sama dengan hukuman Allah dan Rasul. Maka semua tentera-tentera Yahudi dibunuh. Yang bukan tentera ditawan, harta dirampas. Nabi tak bagi can pada orang Yahudi. Kalau bagi Nabi can, habis rosak. Dia nak serang lah, dia nak jatuhkan Nabi, dia nak bunuh Nabi, macam-macam. Dia londehkan aurat orang perempuan, dia bunuh kaum muslimin. Ni Yahudi zaman Nabi. Zaman Nabi sudah berlaku dah. Tapi kenapa Palestin tak buat macam tu? Tuan-tuan mungkin tanya kan? Okey, tuan-tuan jangan salahkan orang Palestin. Sebab apa? Okey, saya sebut, bila meletusnya Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Kedua siapa lawan siapa? Tanya orang lama. Perang Dunia Kedua siapa lawan siapa? Cakap kuat sikit lah. Perang Salib. Betul? Perang Dunia Kedua. Hai. Hiroshima Nagasaki. Itu Perang Dunia Ketiga tu. Ni Perang Dunia Kedua. Rusia lawan apa? Chechnya. Okey, semua menggunakan ChatGPT. Cuba tengok. Perang Dunia Kedua siapa lawan siapa? Jerman lawan Poland. Jerman lawan Eropah. Okey. Perang Dunia Kedua. Siapa menang? Nazi. Okey. Bila meletus Perang Dunia Kedua, Hitler yang berkuasa. Hitler tu siapa? Jerman, komandan tentera Nazi. Dia telah bunuh 6 juta orang Yahudi di Jerman. Dia kan selepas kewafatan Nabi Isa, merata-rata duduk orang Yahudi ni, Bani Israel ni. Di Timur Tengah ada, kemudian sampai ke Eropah dia lagi. Banyak di Eropah, tapi paling banyak di Jerman. Hitler telah bunuh 6 juta orang Yahudi. Okey, itu sejarah, tak dapat dinafikan. Sebab apa Hitler yang bukan Islam bunuh 6 juta orang Yahudi? Apa sebab? Okey, tahu perangai orang Yahudi, perangai buruk lagi. Dia takut Yahudi akan rampas. Maknanya ketakutan jugalah Hitler ni. Dia takut. Tapi kumpul-kumpul tu semua betul belaka. Tapi yang paling betul ialah sebab Yahudi ni sombong.
sombong, dia claim dia adalah the people chosen by God. Dia adalah bangsa pilihan daripada Tuhan. Artinya bangsa lain itu setara dengan binatang saja. Sama dengan Islam. Orang Palestin jangan macam binatang je. Dia tembak dia tak kira siapa. Dia dah train macam tu. Islam ke siapa ke adalah binatang. Dia adalah yang manusia, pilihan Tuhan. Bila sebut binatang semua hina. Marahlah Hitler. Hitler tembak, semua bunuh 6 juta, bunuh Yahudi. Yang sempat lari jadi pelarian, pergi ke negara Eropah yang lain, pergi ke Poland, pergi ke Rom, pergi ke Itali. Tapi orang sana pun tak lagi muka juga. Sebab dia pergi Poland, dia pergi ke Rom, dia pergi Itali, dia buat macam mana? Sama juga. Bangsa lain adalah macam binatang terhina. Dan mereka bila buat penempatan, mereka akan buat tembok. Sama, di Palestin sama, buat tembok. Dia akan buat tembok konkrit. Pergi mana-mana pun dia akan buat tembok. Ini penempatan kami. Dia tak campur dengan orang, sebab yang lain itu semua binatang dan hina. Kami adalah bangsa pilihan Tuhan. Sebab tu orang marah dia. Orang benci meluat dengan Yahudi ni. Eropah tak nak terima dia. Akhirnya mereka pergi ke Great Britain. Great Britain. Duduk sana, diterima oleh Great Britain, masuk dalam kerajaan, jadi penjawat awam. So bila mana kejatuhan kerajaan Osmaniyah di Turki, jatuhnya kerajaan Osmaniyah, maka datanglah penjajah-penjajah daripada Eropah ini. Daripada British pun datang, daripada Perancis pun datang. Perancis dia menakluk utara Afrika, kemudian British pula dia pergi jajah Palestin. Dah jajah Palestin, maka penjawat awam yang ada di kalangan Yahudi di Great Britain melobi Great Britain, pemimpin Great Britain. Lobby, bagilah tanah kat Palestin pada kami. Sebab tanah Palestin itu ialah the promised land untuk kami, tanah dijanjikan untuk kami. Itu kami punya Rasul, Nabi Sulaiman semua kan duduk kat situ. So kami nak tanah tu. Dalam kitab Old Testament mereka kononnya lah begitu. Akhirnya Great Britain pun kasih tanah di Palestin kepada Israel. Itu sebab kita dijajah, lemah macam kita lah duduk di Malaysia. Siapa jajah kita? British jajah kita. Asal semua Melayu. Kenapa bangsa sini datang? Dapat IC pula, dapat kerajaan. Sebab British punya undang-undang. Kita dah buat apa? Kita lemah. Sama juga yang tu bawa Yahudi. Kita bawa bangsa lain, dia bawa Yahudi masuk. Tengok, sebab orang Melayu Islam. Cara nak lemahkan Islam, bawa yang bukan Islam. Sama juga di Palestin. Orang Palestin semua Islam. Nak lemahkan kekuatan orang Islam dan juga nak lemahkan kekuatan negara Arab di Teluk, kita bawa orang bukan Islam, Yahudi. Itu jadi gitu. Bukan sebab Palestin, tak, sebab kita lemah, kita jatuh. Indonesia sekarang tak ada macam Yahudi. Oh, dahsyat tu. Ni pemikir dari mana ni? Pemikir daripada mewakili kaum ibu lah, yang bersuara. Itu sebenarnya begitu, tuan-tuan rahmati Allah. Ni cerita ni tentang Nabi Ibrahim. Tak habis lagi ni cerita ni. Allah Akbar. 10 minit lagi saya nak pergi hospital pula. Sebab doktor sampai tengah hari doktor ada. Lepas tu ada doktor dah. Doktor habis sampai dia, doktor pakar macam tu lah. Pergi hospital lain pula dia nampak. Dan Nabi Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Nabi Yaqub. Ibrahim berkata, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam meluk agama Islam. Nabi Yaqub juga wasiat kepada anak-anaknya. Anak Nabi Yaqub apa orang? Pandai. Itulah untungnya cawan depan orang tua-tua kan. Habisnya salah pak 12. Orang lama. Bukan orang tua. Tua pada angka saja, tapi pada rupa tetap maintain. Ada apa? Sejuk hati dengar kan?
Tadi nak marah ni. Orang tua. Orang lama. Dia panggil orang veteran lah. Ya. Otai-otai. Berbisa. Tadi nak cakap apa? Lupa dah. Okey, 12 orang kan? 12 orang. Kat mana tahu 12 orang ni? Mana tahu? Surah Yusuf. Bijak betul lah. Ya Allah, orang lama macam tu. Kat mana ayat tu? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Surah Yusuf ayat keempat, tak salah saya, sampai kat kita jadi ayat penunduk. Sebelum masuk interview, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ikhtiar. Sebab Nabi Ibrahim mimpi, Nabi Yusuf mimpi. Sesungguhnya aku lihat dalam mimpi aku, wahai ayahanda, 11 biji bintang. 11 biji bintang. Kemudian 1 matahari dan 1 bulan. Semuanya sujud kepada aku. Kata Nabi Yaqub, la taksus ru'yaka ala ikhwati. Jangan cerita mimpi ni kepada adik-adik kau yang lain. Jangan cerita. Nanti dia akan buat tipu daya. Dia akan, yalah, sebab tu mimpi kalau kita nak suruh orang tafsir, jangan jumpa siapa-siapa yang kita tak kenal. Nanti dia tipu kita. Jumpa orang-orang yang baik, orang soleh, saya mimpi gini, apa tafsirannya? Dia cerita kat ayah dia je, Nabi Yaqub. Nabi Yusuf cerita kat ayah dia, sebab Nabi Yaqub tu Nabi. Rupanya 11 bintang tu apa? 11 adik-beradik Yusuf. Campur dengan Yusuf jadi 12. You correct. Dia buat 12 kan? Correct lah, betul lah. Anak Nabi Yaqub 12 orang campur dengan Yusuf kan? 11 bintang campur dengan Yusuf jadi 12. Masya Allah. Baik kan? Alhamdulillah, Pak Ustaz. Baik. Jadi 12 adik-beradik. So Nabi Yaqub sama juga. Dia pesan kat anak-anak dia macam mana Nabi Ibrahim pesan. Ya bani, ya wahai anak-anakku, inna Allah astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih agama Islam sebagai agama bagimu. Maka janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Adakah kamu hadir ketika Yaqub, adakah kamu wahai orang-orang Yahudi ada masa ketika mana Yaqub ketika nak datang tanda-tanda nak mati, dia berkata pada anak-anaknya, sempatlah jumpa balik, semua anak-anaknya baiklah. Dulu Yusuf yang baik, sebelah orang tu semuanya tak ada orang, nakal gila. Dia campak Nabi Yusuf telaga buruk kan. Bila mana Nabi Yusuf jadi menteri di Mesir, kemudian dia panggil semula adik-adik dia, panggil ayah dia, panggil datang ke Mesir, semua jadi baik lah. Semua jadi baik. Ada kata jadi Nabi pun ada. Bunyamin pun memang adik yang paling baik sekali lah, Bunyamin. Sampai kat Indonesia dia Benjamin. Bunyamin di Israel pun ada Benjamin, di sana Benjamin. Netanyahu ni. Okey. Dia kata apa? Ketika dia bertanya pada anak-anaknya, apakah yang kamu akan sembah sepeninggalan aku nanti? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, iaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, iaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya, yakni Allah Ta'ala sahaja. Itulah cerita yang nak beritahu cerita. Semuanya Islam. Apa yang Nabi Ibrahim sembah, itulah kami sembah. Siapa ni? Adik-beradik Nabi Yusuf. Yang 12 orang semua termasuk Nabi Yusuf sekali.
Jadi tak ada tempat orang Yahudi kata ini Nabi kami. Ini semua Nabi orang Islam, bukan Nabi orang Yahudi dan juga Nabi orang Nasrani. Jadi tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita baca satu ayat Quran cukuplah. Satu cukup ayat Quran pada pagi ini nak beritahu. Jadi orang tanya saya pula, orang tanya saya, habis tu kalau orang Palestin tak salah, siapa yang salah? Sekarang jadi sampai macam ni sekarang, siapa yang salah? Dipanggil pembunuhan beramai-ramai di hadapan dunia sekarang. Siapa yang salah? Orang Arab yang salah sebab tak bersatu. Bagus soalan tu. Bagi penutup pada pagi ni. Satu soalan, kenapa orang Arab membisu? Tengok 44 buah negara, 45 buah negara, ada tak orang Arab tu? Bangsa Arab tak ada. Eropah, Malaysia, Turki. Okey. Kita nak salahkan orang Arab pun susah juga, sebab orang Arab ada pengalaman perang dengan Israel. Pada tahun 1948 pernah berlaku peperangan antara Arab dengan Israel. Gabungan Arab, bukan satu gabungan macam 2023 tu ialah Palestin saja, Hamas saja. Ini 48 ni, bayangkan Jordan negara, Iraq negara, Syria negara, Mesir negara, Lebanon negara. Empat ke? 5. Salah jari saya. Itulah, tak jumpa doktor lagi, salah jari tu. 5 negara perang. Dalam peperangan tersebut, Israel kuasai 2/3 tanah Palestin lah. Dia suka perang. Dia suka perang sebab lawan pihak luar, tapi dia jajah pelan-pelan, dia jajah kat dalam. Ada peluang dia ambil, dia jajah kat dalam. Masya Allah. Itu 48. Pada tahun 1967 Israel dengan Arab perang lagi. Arab Syria. Dekat je, bukan jauh Syria tu. Sebelah-sebelah je. Israel serang Mesir. Perang dengan Syria, dia serang Mesir. Sebab Mesir tu sempadannya Rafah. Mesir, sepanjang Sinai, Mesir. Jordan, Iraq, Syria sokong Mesir, campur dengan PLO, campur dengan Lebanon. Perang meletus selama 6 hari, dipanggil 6 days war. Last kali Israel kuasai Gaza. Dulu Mesir Gaza, Mesir ambil Gaza, tapi akhirnya sebab tu ada pintu Rafah tu, Mesir dengan Gaza. Dulu Gaza dikuasai oleh Mesir. Lepas perang 6 hari, Yahudi ambil balik, Zionis ambil balik. Allahu Akbar. Dulu tepi barat milik Jordan. Perang dapatkah Yahudi tepi barat Israel. Itu sejarah. Sejak dari itu tidak ada lagi kesanggupan orang-orang negara Arab nak perang. Sebab apa? Sebab kalah apa? Kalah sebab sekarang ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan belajar persenjataan Israel, dia ada bahan-bahan peledak yang boleh pergi jauh. Peledak ke peledak? Peledak bahasa betul. Sekarang tidak ada e-tanda tu, susah tu. Dia boleh sampai Mekah Madinah, boleh. Dia ambil tangguh dulu. Dia nak kacau, dia nak ambil Palestin dulu. Tanah Palestin, the promised land kononnya. Dia akan slow. Dia akan ambil pelan-pelan negara-negara Arab yang lain. Wallahu a'lam bisawab. Doakanlah. Dalam doa kalian di tengah malam, dalam tahajud, doakan supaya Allah Ta'ala beri kemenangan kepada Islam dan kaum muslimin. Bukan Palestin saja, Islam dan kaum muslimin, termasuk di Malaysia yang tercinta ini, insya-Allah. Terima kasih hadir pada pagi ini. Satu, pengajaran ialah sebab kita tidak bersatu. Yang kedua, pengajaran ialah sebab ada tali barut dari dalam.
Termasuk kejatuhan kerajaan Melaka ke tangan Portugis dan sebagainya, bukan Portugis itu kuat, tapi disebabkan ada orang dalam yang pengkhianat bangsa dan negara, yang jadi tali barut, yang diberi upah yang lumayan. Termasuk di Malaysia ada ejen-ejen dia. Oh, Melayu jadi ejen. Allahu Akbar. Itulah pengajarannya. Doa-doa ya. Terima kasih Kak Ma, terima kasih semua yang hadir. Minta maaf saya minta laluan awal sikit sebab tidak nak jumpa doktor balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ma ada apa pengumuman? Boleh datang ke depan.